Kesatuan Pegawai Kastam Semenanjung Malaysia atau KPKSM merupakan pertubuhan yang diwujudkan bagi menjaga dan memperjuangkan hak serta kepentingan ahli di bawah naungannya yang terdiri daripada pegawai kastam dari pangkat pembantu penguasa kastam sehingga pembantu penguasa kastam tinggi. Sejarah awal penubuhan kesatuan ini adalah bermula pada tahun 1946 dari tiupan angin perjuangan bagi melepaskan diri dari belenggu penjajah British di Tanah Melayu pada ketika itu. Perjuangan ini mula meresap ke tubuh kaum pekerja di negara ini, tetapi corak perjuangan ketika itu berbeza walaupun mempunyai matlamat yang sama. Individu utama dalam memainkan peranan ketika kelahiran perjuangan ini adalah Outdoor Officer Saudara Sahan bin Rahmat, Outdoor Officer Saudara Baharudin bin Elias dan Outdoor Officer Saudara Harun bin Jamil yang telah bermesyuarat di Birik Kastam Silibin, Ipoh, Perak, dan seterusnya bagi menjalankan kerja-kerja penubuhan kesatuan. Jawatan kuasa telah memilih Pejabat Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM sebagai pejabat sementara yang terletak di Hale Street, Ipoh, Perak. Sementara Outdoor Officer Harun bin Jamil telah dilantik sebagai Setiausaha Penaja Kesatuan. Selain dari tiga individu utama ini, mereka juga menjemput Allahyarham Ishak bin Haji Muhammad, juga dikenali sebagai Pak Sako, Allahyarham Dahari bin Ali, wartawan Straits Times ketika itu, dan Allahyarham Aminuddin Baki, bekas Setiausaha Kementerian Pendidikan pada ketika itu untuk membantu menggubal Undang-Undang Kesatuan. Hasil dari mesyuarat dan penggubalan undang-undang, maka tertubuhlah Customs Subordinate Union of Malaya pada 28 Oktober 1946 dan beralamat di Jalan Hak Loh, Ipoh, Perak. Persidangan pertama yang julung kali diadakan telah berlangsung di Dewan Bandaraya Ipoh pada 5 Jun 1946 yang mana Outdoor Officer Saudara Sahan bin Rahmat telah dilantik sebagai Yang di-Pertua, Rani Kastam Saudara Abdul Rahman bin Abu Osman sebagai Setiausaha Agung dan Outdoor Officer Saudara Baharudin bin Elias sebagai Bendahari Agung. Dari detik dan masa itulah, maka perjuangan kesatuan bermula seperti yang tersurat dalam ringkasan sejarah yang menceritakan segala kebaikan dan kejayaan. Malah, dalam ringkasan sejarah juga tercatat sedikit cerita jatuh bangun, baik buruk dan pahit manis di dalam pentadbiran kesatuan sepanjang tempoh 70 tahun ini. Sepanjang 70 tahun penubuhan, tidak dapat tidak, sedikit perubahan akan berlaku, ibarat sekali air bah, sekali pantai berubah. Antara perubahan yang berlaku adalah perubahan pada nama kesatuan. Pada awal penubuhan tahun 1946, kesatuan telah dinamakan sebagai Customs Subordinate Union of Malaya. Berikutan dari permohonan keahlian bukan sahaja dari pegawai-pegawai rendah, malah dari semua peringkat jawatan, maka pada tahun 1948, nama kesatuan dipinda kepada ASEAN Customs Service Union of Malaya. Ini bermakna pegawai-pegawai Asia turut dibenarkan menjadi ahli kesatuan. Dan pada tahun 1958, setelah Malaya mencapai kemerdekaan, sekali lagi nama kesatuan dipinda dengan menggugurkan perkataan ASEAN dalam nama kesatuan. Pada 1976, setelah Undang-Undang Kesatuan dipinda dengan hanya membenarkan pegawai kastam sahaja boleh menjadi ahli, maka nama kesatuan sekali lagi dipinda kepada Kesatuan Pegawai-Pegawai Kastam Semenanjung Malaysia. Sejarah juga telah tercatat pahit manis dalam pengurusan kewangan kesatuan yang pada awal penubuhannya pada tahun 1946 sehingga tahun 1970, prestasi kewangan kesatuan tidak stabil seperti yang sepatutnya. Pada tahun 1950, persidangan terpaksa diadakan di Kedai Makan Muhammad Kasim di Kuala Lumpur. Seterusnya, pada 1951 dan 1952, persidangan perwakilan tidak dapat diadakan langsung berikutan kesatuan hampir muflis. Tetapi dengan perjuangan dan komitmen dari setiap ahli,
pada tahun 1953, persidangan perwakilan dapat diadakan di Pulau Pinang dan setiap ahli dengan rela mengeluarkan perbelanjaan sendiri bagi pengurusan dan juga tambang ke persidangan. Dan pada 1970, barulah kadar kewangan Kesatuan stabil dan kukuh sehingga ke hari ini. Kesatuan mula mengutip yuran melalui potongan gaji dengan bermula ringgit Malaysia 1 dan dinaikkan kepada ringgit Malaysia 3 pada tahun 1973. Pada tahun 1976 pula, yuran keahlian Kesatuan sekali lagi dinaikkan kepada ringgit Malaysia 5 dan pada tahun 1979, yuran Kesatuan dinaikkan kepada ringgit Malaysia 6 dan kekal sehingga ke hari ini. Perjuangan Kesatuan Pegawai Kastam Semenanjung Malaysia telah mencecah usia 70 tahun penuh dengan pancaroba, bermula pada tahun 1946 sehingga ke hari ini, dan segala jasa, sumbangan dan perjuangan Kesatuan dalam membela nasib ahlinya berjaya dilaksanakan dengan bantuan dari kerajaan dan pihak pengurusan tertinggi jabatan. Sesungguhnya, kelahiran sebuah perjuangan ini telah membina sebuah organisasi yang lebih mantap dan cekap dalam pengurusan dan juga operasi. Bertindak cemerlang, berusaha menjulang, majulah taraf hidup pekerja, berganding bersama mendukung cita-cita, tingkatkan ekonomi negara.